Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Apa khabar saudara? Alhamdulillah, sekali lagi dengan izin dan ketentuannya dapat kita bertemu bersiaran secara langsung malam ini di TV9 dalam program Halakah Akar Tradisi Ilmu. Seperti yang kita dapat lihat di kaca TV sekarang, kami sedang berlanglang buana bersempena dengan halakah edisi masjid malam ini di Masjid Al-Hidayah Taman Melawati, Hulu Kelang, Selangor Darul Ihsan. Bagi pihak halakah, kita mengucapkan jutaan terima kasih khususnya kepada pihak pengurusan masjid dan sudah pastinya kepada para jemaah sekalian yang merupakan keluarga besar Halakah Akar Tradisi Ilmu kerana meraihkan kedatangan kami pada malam ini. Saudara, malam ini halakah nak membicarakan satu topik yang mana topik ini bukan satu topik yang kecil. Topik ini adalah satu hal yang diulang-ulang dalam setiap surah. Kalau kita rujuk dalam Quran, Al-Quran tidak ada ayat spesifik mengajar bagaimana nak buat kapal terbang. Al-Quran tidak ada ayat spesifik bagaimana nak tebal roti canai. Tapi dalam Quran, setiap surah ada ayat spesifik yang diulang-ulang, iaitu mengerjakan amal ma'ruf nahi mungkar, yang merupakan indikator utama untuk mendudukkan kita pada martabat mulia sebagai manusia terhormat. Maka tajuk yang akan kita bincangkan malam ini insya-Allah iaitu jadual berdakwah. Jadi malam ini kita akan membicarakan soal dakwah, dan kita percaya malam ini para penonton di rumah mungkin terdiri daripada kalangan pendakwah juga yang telah berpuluh tahun rebah dan bangun di gelanggang dakwah, meniti dari masjid ke surau sepanjang tahun, musim-musim Ma'al Hijrah ke Maulid Rasul, disambung Isra' Mi'raj, menjema pula nisfu Sya'ban, sambung ke Ramadan, diikuti oleh musim haji, dan begitulah seterusnya berpuluh tahun bermain di dalam gelanggang dakwah. Namun di dalam kita mengharungi perjalanan dakwah tersebut, sayup-sayup kedengaran suara yang mengatakan bahawa dakwah kini sudah semakin kehilangan kompas. Ada yang mengatakan bahawa pendakwah sekarang tidak lebih daripada saudagar penjual ayat-ayat Tuhan. Ada juga yang mengatakan kerja dakwah ini sebenarnya amat ringan, mudah tetapi lumayan. Ada yang mengatakan dakwah sekarang ini umpama tol touch and go, datang dan pergi dan tidak kembali lagi. Justru pada malam ini kita akan sama-sama mengulas isu cabaran dan harapan berkenaan tentang upaya sebuah dakwah dalam menempani cabaran umat masa kini. Teruskan bersama kami dalam sembang-sembang halakah, kerana pastinya halakah tak tengok rugi. Baik, bagi membincangkan tajuk yang unik ini, kita telah mengundang seorang tamu yang merupakan seorang pensyarah di CELPAD ataupun Center for Languages and Pre-University Academic Development di UIAM Gombak, juga seorang penulis buku yang prolific, aktif mengajar ilmu-ilmu agama merangkumi tafsir, hadis, akidah, fiqh dan pelbagai disiplin Islam. Saya perkenalkan di sebelah saya adinda saya, Al-Fadil Ustaz Muhammad Nizam bin Abdul Qadir. Apa khabar? Baik. Baik, no? Baik, Anda. Dia tak ada yes, dia no ya. Baik, no? Dia tak ada yes. Dan pastinya juga kita ditemani oleh qari tetap kita malam ni, Al-Fadil Ustaz Ahmad Tarmizi Abdul Rahman Al-Haj. Apa khabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Baik. Kita malam ini Ustaz Nizam, bila kita nak membicarakan tentang persoalan dakwah ni, saya kira satu ayat klise semua orang maklum. Dakwah ni satu tuntutan, satu kewajiban. Semua orang tahu tentang persoalan ini. Cuma kita nak jelaskan bagaimana tuntutan itu yang dikendaki. Siapa sebenarnya orang yang dikatakan sebagai pendakwah yang dituntut menjalankan kerja-kerja dakwah ni? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'. Terima kasih ke kanda pengurusi, hormati qari jemputan kita. Khususnya tuan-tuan, perempuan sedang menonton, moga-moga kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita nak bercakap soal dakwah ya.
Hari ini kita faham bahawa dakwah itu merupakan satu kewajipan bagi orang yang dipanggil ustaz, ya. Orang yang dipanggil sebagai syekh, orang yang dipanggil sebagai maulana atau ustazah dan sebagainya. Tetapi sebenarnya suatu tuntutan yang perlu kita faham dalam kehidupan kita ialah setiap Muslim itu merupakan da'i. Setiap yang bergerak Muslim adalah pendakwah, adalah orang yang bertanggungjawab untuk mengajak Muslim yang lain, mengajak bukan Muslim kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kalau kita lihat satu surah, ada dua surah. Satu surah tentang masalah bagaimana kita dilalaikan dengan tipu daya dunia, kita membanyak-banyakkan soal harta. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, alhaakumut takasur. Kita dilalaikan oleh harta. Baik, Allah Taala sebut tentang soal kelalaian ini sampailah kita menziarah kubur, kita mati. Dan surah yang berikutnya Allah Taala sebut tentang bagaimana Allah Taala nak ingatkan kita balik tentang soal yang sangat penting. Allah Taala mulakan surah Al-Asri wal Asri, demi masa sesungguhnya manusia ini berada di dalam kerugian. Jadi Allah Taala sebut 4 sifat kat sini. 4 sifat manusia yang tidak rugi, iaitu orang yang benar-benar beriman, orang yang beramal soleh, orang yang berpesan-pesan wasiat-wasiat dengan perkara al-haq, dan orang yang berwasiat dengan perkara kesabaran. Apabila kita sebut perkara al-haq ini, perkara yang benar ini, antaranya disebut oleh para ulama, antaranya Al-Imam Syaukani sebut tentang masalah iaitu at-tauhid, mengajak manusia kepada mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Bukan sekadar menyatakan kebenaran saja, kebenaran yang biasa kita faham, tapi kebenaran yang paling tinggi, kebenaran yang paling besar ialah menyatakan la ilaha illallah, tiada Tuhan yang sebenar untuk kita sembah melainkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi alha hukumut takasur cerita tentang kelalaian manusia. Wal asri cerita perkara yang penting yang perlu kita lakukan, iaitu berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu saya nak nyatakan bahawa tugas berdakwah adalah tugas Muslim. Bukan Ustaz Bad yang duduk Jabatan Agama, bukan yang duduk di JAKIM, bukan nazir masjid, bukan ustaz-ustaz yang berceramah di masjid. Tiap-tiap diri kita adalah pendakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu dalam surah Yusuf ayat 108, surah Yusuf ayat 108, Allah Taala sebut kepada kita, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul hadhihi sabili. Qul hadhihi sabili, katakanlah hadhihi sabili, ini adalah jalanku, jalan Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ad'u ila Allah, aku yakni Rasul mengajak kepada Allah ala basiratin, di atas kejelasan, mengajak di atas dasar ilmu, mengajak di atas dasar wahyu yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Adakah tugas ini tugas Nabi seorang saja? Adakah tugas ini tugas Nabi seorang saja? Allah Ta'ala sebut, ana, di tugas aku, tugas Rasulullah, wa manittaba'ani, dan juga tugas orang-orang yang mengikut Rasul alaihi salatu wassalam. Jadi kita semua ikut Rasulullah. Bila mana kita kasih kepada Allah, kita ikut Rasulullah. Bila kita ikut Rasulullah, kita mukmin, kita Muslim, maka tugas Rasulullah berdakwah, tugas kita juga adalah untuk menyampaikan dakwah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma masalah kita, mungkin kita katakan kita tidak ada ilmu yang patut jadi ustaz, ada BA dalam bidang pengajian agama, yang jadi qarinya, yang diberi tauliah mengajar, itu tugas yang berbeza. Nak bagi fatwa, itu kita serahkan kepada mufti. Nak jawab masalah-masalah yang pelik-pelik, yang halus-halus, kan, masalah semayang ke, masalah perbankan Islam dan sebagainya, itu bukan tugas pendakwah, itu tugas pakar-pakar. Tetapi tugas pendakwah kita nak ajak kepada perkara yang jelas. Walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budullah. Allah membangkitkan pada tiap-tiap umat itu seorang rasul, tugas dia an i'budullah, menyeru supaya mentauhidkan Allah. Kita semua mentauhidkan Allah, menyembah Allah. Nak ajak kawan kita salat, nak ajak dia supaya jauh daripada syirik, nak ajak rakan-rakan kita yang bukan Muslim supaya mentauhidkan Allah. Mudah. Tak perlu kita nak faham hafal Quran 30 juzuk, tak perlu kita nak baca kitab hadis Sunan Sittah bagi habis, tak perlu. Kita tahu beberapa hadis pun sudah tentu. Sebab itu Nabi sebut kepada kita, balighu anni walau ayah, sampaikan daripada Nabi walaupun satu
Satu ayat, tahu satu ayat, sampaikan. Tahu satu ayat, sampaikan. Wallahu a'lam. Jazakallah, terima kasih Al-Fadhil Ustaz Nizam. Begitulah tuan-tuan puan-puan sekalian, dakwah adalah tugas kita bersama. Tapi ramai orang dia kata, saya tak pandai ceramah Ustaz, macam mana nak dakwah? Tuan-tuan, dakwah bukan ceramah saja. Pakai t-shirt tulis dah semayang ke belum, dakwah lah tu. Pergi pasar malam kan, saja-saja lalu dah semayang ke, dakwah. Tapi tidak ramai orang berfikir untuk berkreatif cara begini. Ustaz Tarmizi, barangkali apa indikator kita untuk peringatan dari Ilahi berkenaan kerja dakwah ini, silakan. Baik, terima kasih kepada Al-Fadhil Kekanda Ustaz Bat, juga Kekanda sebelah saya Al-Fadhil Ustaz Nizam. Seterusnya tuan-tuan dan puan-puan, ibu ayah, para penonton di rumah, tak lupa kepada tuan-tuan dan puan-puan di Masjid Al-Hidayah ini. Saya tertarik dengan satu ayat berkaitan dengan perbincangan kita pada malam ini, tuan-tuan dan puan-puan, iaitulah ayat dari surah An-Nahl. Surah An-Nahl juzuk yang ke-14 ayat 125, saya kira sinonim dengan kerja-kerja dakwah barangkali. Saya utarakan, insya-Allah sama-sama kita ikuti ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Shadaqallahul azim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Serulah ke jalan Tuhanmu, wahai Muhammad, dengan hikmah, kebijaksanaan dan nasihat pelajaran yang baik. Dan berbahaslah dengan mereka yang engkau serukan itu dengan cara yang lebih baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah jua yang lebih mengetahui akan orang yang sesat dari jalannya, dan dialah jua yang lebih mengetahui akan orang-orang yang mendapat petunjuk hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Shadaqallahul azim. Amat benarlah firman Allah Subhanahu wa taala itu, wallahu a'lam. Shadaqallahul azim. Begitu tepat sekali panduan yang diberikan oleh Allah menerusi An-Nahl ini, yang mana ayat ini saudara merupakan piagam besar ataupun magna carta bagi mana-mana sosok para pendakwah yang ingin menjalankan kerja-kerja dakwah mereka. Saya ingin minta supaya Ustaz Nizam mengulas lebih lanjut berkenaan dengan ayat ini. Namun saya kira apa kata kita beristighfar dahulu seketika. Kita akan kembali selepas ini. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Terima kasih saudara kerana masih lagi setia bersama kami bersiaran langsung malam ini halaqah akar tradisi ilmu dari Masjid Al-Hidayah, Taman Melawati, Hulu Klang, Selangor, Darul Ihsan. Masjid yang begitu indah sekali, kipasnya begitu besar sekali. Jarang-jarang dapat kita tengok di tanah air kita ini kecuali di negara jiran. Baik, kita bincang malam ni tajuk jadual berdakwah. Sebelum kita berpisah untuk memberi laluan pada penaja sebentar tadi, Ustaz Tarmizi telah membacakan satu ayat yang benar-benar memberi panduan besar kepada mana-mana sosok para pendakwah, iaitu satu piagam besar. Kita minta Ustaz Nizam, barangkali dalam konteks surah An-Nahl ayat 125 tadi, kita nak kaitkan dengan isu jadual berdakwah kita pada malam ni. Apa perkaitannya? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang penonton, moga-moga kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya dah jelaskan tadi bahawa tiap-tiap daripada kita adalah pendakwah. Muslim adalah pendakwah dan juga muslimah adalah pendakwah. Cuma bagaimana kita nak menyampaikan dakwah itu?
Ini yang Allah Subhanahu wa taala memberi panduan kepada kita sebagai satu pedoman untuk kita menyampaikan dakwah. Dalam ayat ini Allah Taala sebut kepada kita tiga perkara, ya. Yang pertama sekali nak mengajak kepada jalan Allah ini ialah dengan hikmah. Hikmah ini ditafsirkan oleh sebahagian para ulama dengan makna kebijaksanaan. Jadi dalam ayat ini tak sebut kata berdakwah itu mestilah berceramah. Ceramah ni maknanya muhadarah, tak disebut dalam Quran, dalam hadis pun tak disebut juga. Berdakwah itu tidak semestinya kita menulis buku. Berdakwah itu tidak semestinya mesti keluar TV, mesti suara kita berkumandang di radio. Itu baru nama pendakwah. Kalau tak masuk dalam surat khabar, tak pernah keluar TV, tak pernah keluar dalam radio, itu bukan pendakwah lagi. Tidak sebenarnya. Muslim adalah pendakwah dan kaedah dakwah itu tiga macam. Yang pertama hikmah. Hikmah ni bijaksana. Macam mana kita katakan bijaksana ini? Bijaksana ini kita melihat keadaan, kita melihat suasana, bagaimana kita nak menyampaikan dakwah. Tadi Ustaz Bat dah sebut tentang masalah kita buat t-shirt sikit, dah solat ke, kita letak kat kereta kita sekarang waktu solat, kan? Ataupun kita letak satu Allah is calling, Allah sedang memanggil, tidak ada panggilan yang lebih besar daripada panggilan Allah Subhanahu wa taala. Itu sekelumit daripada kaedah untuk kita menyampaikan dakwah. Kadang-kadang kita boleh edarkan pamphlet, kita boleh bagi hadiah buku, kadang-kadang kita boleh sampaikan sedikit tazkirah sekadar 5 minit, 10 minit, tak perlu kita nak ceramah sampai 2 jam, 3 jam. Jadi hikmah itu merupakan satu perkara yang boleh kita fikirkan bagaimana kita nak menyampaikan dakwah sesuai dengan orang yang kita nak dakwahkan itu. Barangkali dengan kita mengajak berjalan, sambil kita berjalan bersama-sama kita sampaikan dakwah. Sebab itu tugas dakwah yang dibuat oleh Nabi SAW ni sangat pelbagai. Kita melihat dalam hadis diceritakan bahawa Nabi kadang-kadang dia berdakwah sampai ke pasar. Suq Zil Majaz yang berada di Mekah ketika itu, Suq Zil Majaz, Nabi pergi berdakwah, Nabi bercakap, menyampaikan dakwah. Ada Suq Ukaz, Nabi sampaikan dakwah juga. Nabi menyatakan qul la ilaha illallah, katakanlah la ilaha illallah, kamu akan berjaya. Itu antara metod yang dibuat oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Yang keduanya, Allah Subhanahu wa taala mengajar supaya kita mengajak ke jalan Allah ini dengan mau'izatil hasanah, dengan nasihat yang baik. Nasihat yang baik ni kadang-kadang kita panggil dia bercakap, kita slow talk dengan dia, kita pelan-pelan, kita tidak menghina dia, kita bercakap sikit-sikit. Kita melihat bagaimana sunnah yang ditunjukkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang sahabat Arab Badawi, dia tak berapa pandai hukum, dia tak tahu baru masuk Islam, dia datang ke masjid. Katalah datang masjid macam Hidayah ni, dia kencing kat situ. Kan? Kita tengok takkan kita nak biar saja kan? Kan? Kita tarik, kita marah, kapet, baru tukar pula, kan? Hiasan elok. Sahabat-sahabat nak hentikan perbuatan tersebut, sahabat-sahabat marah kepada lelaki tersebut, nak halau lelaki tersebut. Tapi Rasulullah, dia punya nasihat yang baik, hikmah Rasulullah, biarkan, minta sahabat-sahabat jangan kacau orang tu nak kencing, kan? Potong steam dia, biar dia kencing dulu, kan? Habis kan? Sebab apa? Sebab tak hikmah. Kalau kamu larang dia tengah kencing sedap tu dia, kamu larang dia jalan daripada satu tempat barangkali lagi jauh, kan? Satu masjid dia kencing. Jadi hikmah Rasulullah, biarkan dulu. Kemudian Rasulullah panggil dia, Rasulullah bagi nasihat satu. Ada sahabat yang bercakap dalam salat. Ada seorang sahabat bagi salam, dia jawab salam tengah sembahyang ni, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Rasulullah dengar, Rasulullah nampak. Habis daripada solat, Rasulullah panggil dia, inna hadhihi salata la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas. Solat ni tak wajar, tak boleh sesuatu pun daripada kalam manusia. Rasulullah didik dia lemah lembut, bagaimana kaedah hikmah, kaedah nasihat yang diajar oleh Rasulullah. Yang ketiganya, Nabi berdebat. Berdebat ni kita perlu kepada ilmu. Kita nak berdebat dengan orang yang nak tolak Islam, kita kena ada ilmu. Kita nak berdebat dengan orang yang menentang Islam, kita kena ada ilmu. Kita nak berdebat dengan orang yang tidak seagama dengan kita, kita kena ada ilmu. Tetapi dalam kaedah berdebat, Allah mengajar billati hi ahsan,
dengan cara yang lebih baik. Tutur kata kita, bicara kita, bahasa yang kita gunakan, tidak ada kutuk mengutuk, tidak ada umpat-umpat dan sebagainya. InsyaAllah dengan 3 kaedah ini yang Allah Ta'ala gariskan, kita akan menjadi pendakwah yang mengikut jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih Ustaz Nizam. Begitulah saudara-saudari, tuan-tuan puan-puan sekalian, tidak ada alasan lagi untuk kita tidak melakukan kerja dakwah. Saya teringat Ustaz Nizam, Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa ni dia ceramah tak pandai sebab lidah dia ada masalah sedikit. Itu yang dia Rabbi syrah li sadri wa yassir wahlul 'uqdatam min lisani. Dia kaku sikit. Dia tak boleh nak ceramah. Tapi dia nak juga berdakwah. Allah bagi dia satu kelebihan, dia pakai tongkat. Dengan tongkat itu saja dia boleh berdakwah sampai ke istana Firaun. Kita semua tak ada alasan. Kita bukan sekadar ada tongkat, ada komputer, ada iPhone, iPad, macam-macam telefon. Pernah atau tidak kita manfaatkan untuk itu? Saya bayang kalau Nabi Musa dapat iPhone, iPad, macam-macam komputer, lebih pada Firaun lagi dia boleh berdakwah. Ini tidak ada Facebook, bantai ambil goreng telur mata kerbau, ambil gambar, prek, send, telur goreng. Alhamdulillah dakwahnya di situ. Rugi sangat. Kalau Nabi Musa tengok, marah Nabi Musa barangkali. Baik. Saya nak kaitkan sini, ada satu kes lah ni Ustaz Nizam ya. Isu sekarang kita, rakan-rakan kita, saudara-saudara kita, saudara-saudara baru kita di perkampungan orang asli. Ni ada isu juga. Mereka kadang-kadang kata kami ni dulu ustaz-ustaz ada datang, kami masuk Islam. Lepas tu tak ada dah datang. Kami nak belajar ni dah tak ada dah, kata mereka. Dia kata ustaz-ustaz ni kejap ada, kejap tak ada. Jadi macam mana kita nak kaitkan tentang masalah peranan semua pihak ini? Apa lagi yang tak kena ni? Silakan. Dia sebenarnya tempat tu memanglah jauh kan. Kita ni nak berdakwah ni, kita nak benda yang mudah, dekat dengan rumah kita. Alhamdulillah Ustaz Bat, kita daripada jauh sanggup datang ya. Berapa ratus kilometer Ustaz? 275. 275. Berapa jam? Kalau bawa laju 2 jam. 2 jam kalau bawa slow. 4 jam. Kita nak masuk dalam hutan sana, kita nak naik bot, nak naik sampan. Kepayahan kita berada sana, kita selesa sini, kipas angin besar, rumah kita ada aircon, duduk sana tak ada aircon, rumah atas pokok je. Barangkali malam-malam tengok apa ni, kebau pendek tu datang serondoi kita punya rumah ke apa ke, kita rasa geli-geleman ni, najis mughallazah kan. Masuk dalam kawasan sana ada anjing dan sebagainya, kita tak boleh najis mughallazah, macam mana aku nak semayang dan sebagainya. Jadi banyak kesukaran ketika itu. Kemudian masalah kewangan dan sebagainya. Di sini saya melihat bahawa suatu perkara yang sangat-sangat penting ialah kita saling bekerjasama bagaimana kita nak menggerakkan usaha dakwah. Di pihak kerajaan ada pihak-pihak yang diberi tanggungjawab untuk menggerakkan dakwah. Di bahagian badan-badan bukan kerajaan, NGO dan sebagainya, ada yang bergerak untuk menggerakkan dakwah. Cuma bagaimana gabungan ini perlu kita satukan, perlu kita harmonikan supaya dakwah di perkampungan orang asli, dakwah kepada golongan bukan Muslim, dakwah kepada golongan yang baru menerima Islam ini berterusan. Kadang-kadang kita ajak dia masuk Islam, kita biarkan. Berapa ramai yang ajak masuk Islam, kahwin setahun 2 tahun, dia tinggalkan perempuan tersebut, terumbang ambing. Masa kahwin tu dia tak bagi didikan agama dan sebagainya. Jadi perempuan ni bila ditinggalkan, dia terumbang ambing, tidak ada pekerjaan, tidak ada bantuan daripada masyarakat Islam, dia berpatah balik kepada keluarganya yang membawa kepada masalah murtad dan sebagainya. Jadi kita kadang-kadang masuk seronok aja buat program dakwah seminggu di perkampungan sekian-sekian, nak naik sana pergi barangkali ambil masa 2 hari, seronoklah masuk dalam Facebook, kita seronok, kita rasa kita telah menyampaikan dakwah. Kita rasa sebenarnya kita tak menyampaikan dakwah lagi tu, kita hanya sekadar buat program saja. Sebab itu dakwah Nabi dia bukan sekadar program, dia berterusan. Nabi menghadapi cabaran, Nabi menghadapi dugaan, cercaan, bahkan sampai orang baling batu kepada Nabi SAW. Kita pergi dengan hebat dan sebagainya. Kita diberi, kalau program tu tak diluluskan, kita tak pergi lagi. Nak rancang, nak program dakwah kita tu 3 bulan buat atas hajakan, tak lulus, tak boleh pergilah.
Jadi sebab itu kita kena ada kerjasama dalam masalah ini. Jabatan agama kena berperanan, yayasan dakwah kena berperanan, menggabungkan pendakwa-pendakwa yang bertauliah kah, yang tak bertauliah kah, profesional kah, doktor kah, engineer kah, guru kah, kerani dan sebagainya. Semua kita adalah pendakwa. Kita nak menyebarkan dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Jazakallah. Menarik sekali. Seperkara saya teringat kampung-kampung asli ni bukanlah duduk di planet Marikh. Dia duduk dekat dengan kampung Melayu juga. Yang kampung Melayu tu yang pandang saja tu apa hal. Pengusi JKK boleh juga ziarah, Tok Imam surau tu boleh lah sikit. Ini tak dia nunggu JAKIM dengan UAE je yang turun. Ini yang jadi penat dah. Ustaz Tamizi, pernah pergi kampung orang asli? Pernah ya? Baik, barangkali apa indikator kita untuk yang seterusnya malam ni? Silakan. Baik, terima kasih yang saya mulakan sahabat Ustaz Nizam. Khususnya tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat rahimakumullah. Barangkali ada dua ayat lah yang saya nak kongsikan, barangkali jadi peringatan buat saya dan para jemaah sekalian, para penonton sekalian, iaitulah dua ayat dari surah Sad juzuk 23 ayat 86 dan ayat 87. Sama-sama kita ikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ma as'alukum alaihi min ajrin wa ma ana minal mutakallifin. In huwa illa dzikrun lil alamin. Sadaqallahul azim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Katakanlah wahai Muhammad, aku tidak meminta kepada kamu sebarang bayaran kerana menyampaikan ajaran Al-Quran ini, dan bukanlah aku dari orang yang mengada-ngada. Al-Quran tidak lain hanyalah peringatan bagi penduduk seluruh alam. Shadaqallahul azim. Amat benarlah firman Allah Subhanahu wa taala itu. Barangkali dua ayat ini memberi peringatan kepada kita semua, insya-Allah, mudah-mudahan. Shadaqallahul azim. Begitu tertarik sekali kita dengan ayat ini, namun saya kira apa pengertian dan rahsia di sebaliknya saya nak bertanya kepada Ustaz Nizam. Namun apa kata kita beristighfar dahulu seketika, kita akan kembali lagi selepas ini. Yang ingat alakah tak tengok rugi. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Sekali lagi terima kasih saudara para penonton, khususnya para penonton di rumah yang sudi lagi bersama dengan kami hingga ke saat ini dalam siaran langsung halaqah Akar Tradisi Ilmu berlintas langsung dari Masjid Al-Hidayah Taman Melawati, Pulau Klang, Selangor. Dan khusus juga terima kasih kepada keluarga besar para jemaah kita dari Masjid Al-Hidayah Taman Melawati. Terima kasih kerana sudi bersama duduk sila kami lama lagi ya. Baiklah. Tadi Ustaz Nizam, Ustaz Tamizi ada bacakan satu ayat. Ayat ni saya kira merupakan suatu peringatan yang baiklah bagi semua orang yang nak terjun ke dalam dunia dakwah ini. Apa intipati, jus yang kita boleh ambil daripada ayat yang dibacakan tadi dan kita nak kaitkan dengan jadual berdakwah yang kita bincangkan sekarang. Sila. Payah nak jawab. Dia berkenaan dengan masalah ajr, masalah kita kata masalah upah, masalah kita nak habuan dunia dan sebagainya ya. Sebab itu banyak dalam ayat-ayat Al-Quran sebut masalah qul ma as'alukum alaihi min ajrin in ajriya illa 'ala Allah. Bila dia nak menyampaikan dakwah, dia nak menyebarkan agama Allah, mereka tidak minta upah, tidak minta habuan dunia, melainkan upahnya daripada sisi Allah Subhanahu wa taala.
Jadi kalau kita lihat sunnah dakwah, sunnah yang ditunjukkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam, Nabi berdakwah bukan kerana harta. Nabi berdakwah bukan kerana duit, bukan kerana wang. Nabi berdakwah bukan kerana nikmat dunia, harta dunia, tidak sama sekali. Sebab itu kalau Nabi nak harta dunia ni, Nabi boleh dapatkan. Sebab bila mana Nabi mula menyebarkan dakwah, Nabi ajak mentauhidkan Allah, Nabi ajak tinggalkan benda-benda syirik, tawaran yang datang kepada Nabi ini sangat-sangat besar. Arab-Arab Quraisy mereka jumpa dengan Nabi, mereka kata, ya Muhammad, wahai Muhammad, in kunta turidu malan a'tainaka amwala. Wahai Muhammad, kalau kamu berhajat untuk mendapatkan harta dengan kerja kamu, dengan tugas kamu ini, kamu ajak tinggalkan sembahan kami sekitar Kaabah ini, kamu nak harta, a'tainaka amwala, kami akan beri kepada kamu harta-harta. Kami akan kumpulkan harta, tanah-tanah, kebun dan sebagainya, dinar-dinar, dirham, kami akan berikan kepada kamu. Makna kalau Nabi nak harta, Nabi boleh ambil peluang tersebut. Dan mereka nyatakan lagi, in kunta turidur riyasah malaknaka alaina. Wahai Muhammad, dia tak panggil Nabi lah sebab dia tak percaya Muhammad tu Nabi ya. Dia kata, hey Muhammad, kalau kamu nak pangkat, nak kekuasaan, malaknaka alaina, kami akan berikan takhta kepada kamu, ke atas kami. Kami akan jadi rakyat, kami akan jadi masyarakat, kamu jadi ketua, kamu jadi pemimpin. Kita melihat sepatutnya kalau kita diberi tawaran, kita sebagai pendakwah diberi tawaran, kita boleh dapatkan duit tu untuk berdakwah nanti. Kita boleh dapatkan pangkat kita, senanglah kita nak menyampaikan kerja dakwah. Dia tawarkan lagi, wahai Muhammad, kalau kamu nak wanita-wanita cantik, kami akan kumpulkan. Cari wanita cantik, kami akan beri kepada kamu untuk kamu nikmati nikmat dunia tersebut. Harta, pangkat, wanita dan takhta ditawarkan kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi Nabi tolak perkara tersebut. Sebab Nabi berdakwah bukan kerana harta, tetapi Nabi berdakwah kerana Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab itu seorang pendakwah pada hari ini, kita sendiri dan sebagainya, ustaz-ustaz dan sebagainya, kena betulkan niat berdakwah bukan sebagai pencarian rezeki. Bukan sebagai pencari rezeki. Ini adalah tugas kita. Kalau orang nak bagi, alhamdulillah, itu sampingan orang bagi tu. Tetapi tugas kita, orang datang menjemput kita menyampaikan dakwah, ada orang nak dengar dan sebagainya, kita nak sampaikan ilmu, kita nak islahkan masyarakat, nak baiki masyarakat. Itu asas utamanya. Mesti betulkan niat, bukan kerana alhamdulillah dapat fulus. Sebab itu orang kata fulus ni duit kan. Dikatakan al-fulus fid dunya, al-manfus fil akhirah. Kan, kalau duk kira fulus kat dunia ni, mampuslah di akhirat nanti kan. Jadi ini tak dibawa oleh Nabi. Sebab itu kita lihat dalam soal kata-kata Nabi nak ambil zakat kan. Nabi nak ambil zakat. Dalam fiqh Islam dia ada zakat. Tetapi Nabi tak gunakan peluang zakat tersebut untuk mengumpulkan harta kekayaan. Sebab itu harta zakat, harta sedekah diharamkan ke atas Nabi dan diharamkan ke atas ahli keluarga Nabi. Nabi Muhammad tak boleh terima sedekah. Ya Rasulullah, ni sedekah ni. Rasulullah tak terima. Ni zakat, ni pemberian zakat, Rasulullah tak terima. Ahli keluarga Nabi pun tak boleh ambil sedekah, tak boleh ambil daripada harta zakat. Kalau hadiah tak apa. Hadiah atas kasih sayang, tapi sedekah tak ambil, zakat tak ambil. Sebab apa? Sebab tujuan Nabi bukan nak mengumpulkan harta kekayaan. Jadi sebab itu kalau kita lihat dalam banyak sirah, bila dapat je harta Nabi agihkan. Bila dapat je harta Nabi agihkan. Datang orang minta kepada Rasulullah, ya Rasulullah, berilah aku pada aku harta. Nabi bagi dia kambing 1 lembah. Dia minta tambah lagi, Nabi bagi lagi. Bagi lagi. Nabi tak simpan kepada dia, tapi nak bagi supaya orang tu tertarik pada Islam. Sebab itu dalam soal zakat pun dia ada wal muallafati qulubum, diberikan kepada orang yang kita nak jinakkan hati mereka kepada Islam. Harta tu sebagai wasilah untuk menarik orang kepada Islam. Jadi ayat ini memberi peringatan kepada kita, betulkan niat kita semata-mata kerana Allah, bukan habuan dunia. Baik, terima kasih Al-Fadhil Ustaz. Maknanya memasuki dunia dakwah fi sabilillah. Walaupun sekali-sekala free sabilillah,
Fisabilillah jugalah. Tapi tuan-tuan pun kalau manggil ustaz jauh-jauh ceramah, janganlah fisabilillah juga. Bak kata pepatah Melayu campur Arab, laisa bil mal kullu syai'in gagal, wa bil fulus kullu syai'in lulus. Tak ada duit gagal, nak isi minyak pun tak lepas. Dan juga kalaulah ada fulus, lulus, mudah saja sebarang urusannya. Tapi bukan matlamat, itu yang paling penting. Ustaz Nizam, saya nak sambung sedikit lagi dalam membincangkan tentang permasalahan pendakwah ini. Ada di kalangan orang, dia memiliki ilmu, dia memiliki kelebihan kefahaman terhadap banyak kitab-kitab tertentu, tapi ada yang memilih jalan untuk duduk selesa, lebih tidak mau keluar. Dia dah belajar jauh sampai ke Timur Tengah, tapi dia balik, dia sekadar pergi kerja, balik rumah, petang-petang buat anak main, malam kan dia begitu-begitu sajalah kehidupan, berbanding dengan orang lain yang siang malam pagi petang fikir masalah umat dan sebagainya. Jadi bagaimana kita nak beri benda ini kesedaran secara bersama ini? Ini masalah kita ni kita panggil pendakwah tali leher je lah kan. Ataupun pendakwah kerusi empuk. Dia rasa dia buat kerja dakwah duduk atas kerusi macam ni jugalah kot. Kan? Ataupun pendakwah office hour. Dia kerja pukul 8 sampai pukul 5, tugas dia pendakwah. Habis tu dia tak buat dakwah dah. Sedangkan kerja dakwah ini dia tak terikat dengan waktu kerja kita, dia tak terikat dengan waktu pejabat, dia tak terikat dengan tempat-tempat yang tertentu. Di mana-mana saja kita boleh menyampaikan dakwah. Sebab itu Nabi sampaikan dakwah di jalan, Nabi sampaikan dakwah ketika bermusafir, Nabi sampaikan dakwah ketika di pasar, Nabi sampaikan dakwah di rumah, Nabi sampaikan dakwah dipanggil kumpulkan orang untuk disampaikan dakwah. Ketika mana turun ayat Quran suruh wa anzir ashiratakal aqrabin, beri peringatan kepada ahli keluarga kamu. Nabi panggil sahabat-sahabat ahli keluarga. Bila suruh sebarkan dakwah, war-warkan dakwah, Nabi panggil berimpun di Bukit Safa, Bukit Marwah, isytiharkan dakwah. Jadi kita berdakwah sekadar kerusi empuk, sekadar kita kata office hour, itu bukan dakwah yang sebenarnya. Kita kena terjun lebih lagi. Kita kena pergi ke tempat orang-orang yang bergelandangan sebagai contoh, orang yang perlukan bantuan, orang yang susah dan sebagainya, orang yang tak pergi masjid. Nak sampaikan dakwah. Sebab itu dakwah ni kita pecah kepada dua. Kita kata yang nak sampaikan dakwah benda yang berat-berat, benda yang susah-susah, itu kita biarkan kepada alim ulama. Nak berbahas, berbincang pada alim ulama. Tetapi sebagai Muslim kita boleh sampaikan dakwah secara perdi, secara individu. Kita boleh belanja dia makan, kita boleh sembang dan sebagainya. Sebab itu kita lihat kronologi peristiwa dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi berdakwah, mula dakwah di Madinah, di Mekah ketika itu Nabi slow-slow dengan ahli keluarga, isteri baginda Khadijah radhiyallahu anha, sahabat Nabi Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, sahabat-sahabat yang lain panggil sikit-sikit. Bila isytiharkan dakwah, Nabi panggil ramai. Tapi kita lihat bagaimana dugaan Nabi. Nabi panggil dakwah, Abu Lahab menyatakan tabballaka ya Muhammadu, celaka kamu wahai Muhammad. Kita kalau orang kata kita bodoh macam mana tuan-tuan? Kan? Ceramah apa macam ni kan? Bodoh ni kan? Kita rasa sakit hati dah. Kita nak marah. Ni dia kata celaka kamu Muhammad, dia kutuk Nabi Muhammad. Turun ayat Quran, tabbat yada abi lahabin wa tab, celakalah dua tangan Abu Lahab. Tapi kutukan yang Nabi kena tu. Baik, itu satu keadaan. Kemudian bila dakwah Nabi di Mekah tak terima, Nabi bergerak ke Taif. Dari Mekah ke Taif. Mekah ke Taif ni lebih kurang 60 batu. Berapa kilometer Ustaz Bat? Banyak tu. Banyak lah. Bukan naik kereta. Ustaz Bat 275 naik kereta kan? Ni naik unta, berjalan kaki 60 batu, mungkin lebih kurang 80 km, 90 km. Boleh kok jamak kosor tu, jalan kaki. Sebab dakwah di Mekah tak terima, berjalan kaki ke sana. Sampai di sana adakah orang sambut dengan perban nadi merah? Alhamdulillah Muhammad datang, orang Mekah tak terima, tak apa, kami sambut. Dia baling batu, dia baling sampah. Nabi jumpa pembesar di Taif tak terima, seorang-seorang semua tak terima. Bahkan dia suruh khadam dia, suruh budak-budak baling batu. Bahkan dia kejar Nabi dari Taif tu, jauhnya 3 batu, Nabi terpaksa lari. Dia kejar, baling-baling sejauh 3 batu daripada Taif. Sampai kena batu, berdarah kaki Nabi. Seorang sahabat Nabi kena batu, berdarah kepala dia. Adakah kita hari ini sampai tahap yang macam tu? Tak, kita selesa. Dakwah kita selesa kan? Saya nak minta sediakan, saya nak pergi berdakwah ni, minta sediakan hotel berapa bintang, kenderaan kena sediakan kenderaan begini kan. Terlihat dakwah Nabi.
Kemudian Nabi dakwah kepada jemaah haji. Seorang satu kumpulan tiap-tiap haji datang. Haji dah ada ketika tu dah ada dah. Sebab ini haji daripada syiar agama Nabi Ibrahim. Bila Nabi dakwah tu, di belakang Nabi tu ada Abu Lahab dengan Abu Jahal. 2 Abu. Bukan 3 Abdul ni. 2 Abu. Dia kata Muhammad ajak tauhid Allah. Abu Lahab kata Muhammad ni penipu. Muhammad ni tukang sihir. Abu Jahal pun kata begitu juga. Jadi Nabi tak ada pangkat, tak ada kedudukan, orang tak kenal. Abu Lahab, Abu Jahal ni ada pangkat. Orang dah kenal lah di Mekah, mereka ni rojokkan. Di keadaan tu jadi susah. Jadi mehnah tribulasi dugaan yang dihadapi oleh itu sangat-sangat besar nak bandingkan dengan diri kita. Wallahu a'lam. Allahu akbar. Jauh sekali dengan kita hari ni yang begitu diraikan, follower beribu-ribu. Kadang tu orang sambut dengan kompam macam pengantin pun kadang-kadang ceramah turun pergi ke masjid kadang-kadang. Kita minta Ustaz Mizi lah barangkali apa indikator yang boleh kita jadikan renungan pada malam ini jadi panduan dan bimbingan khusus bagi kita yang terjun ke dunia dakwah ni. Silakan. Terima kasih Al-Fadhil sahabat yang saya kasih Ustaz Muhammad Nizam. Tuan-tuan dan puan-puan para jemaah sekalian, saya tertarik dengan satu ayat ni, barangkali nanti Ustaz boleh kongsikan dengan kami saya lanjutnya, cuma mungkin saya teruskan dengan bacaan ini dalam surah At-Taubah ayat 103 juzuk yang ke-11 A'udzu billahi minasyaitonir rajim. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. Maksudnya, ambillah sebahagian dari harta mereka menjadi sedekah, yakni zakat, supaya dengannya engkau membersihkan mereka dari dosa dan mensucikan mereka dari akhlak yang buruk. Dan doakanlah untuk mereka kerana sungguhnya doamu itu menjadi ketenteraman bagi mereka. Dan ingatlah Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Shadaqallahul azim. Amat benarlah firman Allah Subhanahu wa taala itu. Wallahu a'lam. Jazakallah. Shadaqallahul azim. Saya kira ayat ini ada kaitan tentang persoalan ekonomi, pengurusan kewangan di dalam menjalankan kerja-kerja dakwah. Namun kita akan minta Ustaz Nizam akan memperpanjangkan lagi huraian berkenaan tentang ayat tersebut. Saya kira kita beristighfar dahulu seketika. Kita akan kembali selepas ini. Halakah tak tengok rugi. Vivid styling. Let's get away. Exceptional spaciousness. Dynamic handling. Just go my way. I love it. Brilliantly built in every detail. Let's get away. The all-new Vios. Distinctively stunning. I love it. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Terima kasih saudara kerana masih setia bersama kami hingga ke saat ini. Sedar ataupun tidak, kita telah pun berada di penghujung pertemuan kita malam ini. Saya nak terus alihkan kepada Ustaz Nizam barangkali ayat yang dibaca sebentar tadi mohon kita ulaskan dan juga boleh kita sebagai pelan tindakan pada malam ini. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Berkenaan dengan ayat tadi tentang masalah ambil zakat, ambil sedekah. Dia mengajar kepada kita bahawa dalam kita berdakwah ini kita perlu ada kebebasan daripada dua sifat. Yang pertamanya ialah kita kena bebaskan diri kita ini daripada sifat tamak dan haloba.
Sifat tamak dan halauba ini akan membawa kepada masalah-masalah yang lebih besar. Sebab kita nak kepada harta, kita nak kepada wang ringgit dan sebagainya. Kalau kita ada sifat tersebut, bagaimana kita nak berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala? Oleh kerana nak buang sifat tamak halauba ini dah, Allah Subhanahu wa taala mengajar kepada kita supaya kita bersedekah, keluarkan sedikit. Sebab apa? Sebab harta itu bukan milik kita sepenuhnya, tetapi harta itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala pinjamkan kepada kita. Hari ini kita tak nak bersedekah, kita tak nak bayar zakat, kita tak nak derma, pasal apa? Kerana kita rasakan harta itu milik kita. Ni aku punya. Pasal apa? Aku nak bagi kepada orang. Orang lain malas nak buat kerja dan sebagainya. Tapi bila kita rasa ini kurniaan daripada Allah, pinjaman daripada Allah, kita akan mudah untuk memberi kepada orang lain. Yang keduanya yang kita perlu faham juga ialah bagaimana ayat ini mengajar supaya kita mempunyai hubungan baik dengan masyarakat. Harta merupakan satu jalan bagaimana kita nak menyampaikan dakwah. Sebab itu dalam masalah harta ini kita melihat para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Mereka gunakan harta untuk berdakwah. Bila sampai masalah nak berjihad pada jalan Allah, Nabi perlukan harta, Abu Bakar datang serahkan semua hartanya. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu sedekahkan separuh daripada hartanya. Uthman bin Affan sedekahkan 1/3 ataupun 1/4 daripada hartanya. Kita tak mampu buat. Bukan kata 1/4, 1/100 pun kita payah nak buat kan. Tetapi kita nak ambil semangat bagaimana mereka sanggup mengorbankan harta mereka pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab itu dalam dakwah ini kita perlu luaskan skop kita. Jangan kita selesa dengan dakwah kita kepada satu pihak saja. Jangan kita skop dakwah kita ini kepada orang-orang yang sudah faham agama semata-mata. Sebab itu dakwah ni kadang-kadang kita perlu luaskan. Dakwah kepada orang yang semayang, kita nak ajak dia memperbaiki semayangnya. Dakwah kepada orang yang belum semayang, kita nak ajak dia supaya bersemayang. Nak ajak dakwah orang yang belum tutup aurat supaya dia menutup aurat. Dakwah kepada orang yang belum beriman supaya dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sebaliknya hari ini kita berdakwah dalam zon selesa. Orang tu dah semayang, dah baik, dah baca Quran dah. Cuma nak cerita fadilat baca Quran begini. Baik, itu satu daripada dakwah. Tapi luas lagi dakwah sebenarnya, medan dakwah, tetapi kita tinggalkan. Sebab itu satu contoh ditunjukkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam kepada kita. Nabi dia pilih sikit dakwah ni. Dia pilih. Mula-mula tu Nabi pilih dakwah. Iaitu Nabi nak berdakwah kepada orang kaya, orang yang ada pangkat di kota Mekah. Ya, ada pangkat, ada pengaruh. Sebab apa? Sebab Nabi bukan nak pangkat mereka, harta mereka, tapi Nabi aim dia, matlamat Nabi, kalau mereka ini beriman, senang. Mereka akan arahkan hamba mereka akan luaskan buka jalan dan sebagainya supaya orang lain boleh beriman. Itu tujuan Nabi. Tetapi ketika Nabi sedang berdakwah kepada orang kaya, orang ada pangkat, datang seorang buta, Abdullah ibn Ummi Maktum. Dia tak tahu Rasulullah sedang berdakwah kepada orang kaya ni. Bila dia datang, dia nak bertanya satu masalah, tentang satu perkara kepada Nabi. Ketika itu diceritakan dalam Quran, Nabi berpaling daripada Abdullah ini dan muka Nabi agak masam sikit. Maka turun ayat Quran, tegur Nabi, abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Masamlah muka dia dan dia berpaling ketika datang kepadanya oleh seorang buta. Nak tegur Nabi. Maknanya dakwah ni tak boleh pilih. Mana saja sempat kita ni. Kalau orang kaya, kita dakwah untuk orang kaya. Kalau orang miskin, kita dakwah untuk miskin. Untuk orang OKU, kita dakwah untuk orang OKU. Untuk orang buta, kita dakwah untuk orang buta. Untuk kanak-kanak, kita dakwah untuk kanak. Semuanya adalah sasaran dakwah kita. Kita betulkan niat kerana Allah, bukan kerana harta, dan kita kena bekerjasama, saling bantu-membantu. Satu lagi masalah, kadang-kadang kita ni suka salah menyalahkan di kalangan pendakwah. Kita hentam-hentam. Bukan kita hentam orang lain, tapi kita hentam para pendakwah. Pendakwah ni hentam pendakwah A balas balik. Akhirnya kita bukan membina dakwah, tapi kita meruntuhkan dakwah yang ada. Wallahu a'lam. Pendek kata, all men in all profession in one commitment. Betapa dan siapa pun kita, komitmen kita satu, mengajak semua orang masuk syurga Allah. Marilah menyumbang. Kalau itu yang kita mampu lakukan, mari menyumbang kepada badan-badan dakwah, orang yang menjalankan kerja-kerja dakwah. Saya nak berkongsi di hujung pertemuan ini, ada satu kumpulan kecil penganut agama Kristian namanya Jehovah Witnesses. Mereka terbitkan 2 buah majalah. Satu majalah Watchtower Magazine, jumlah cetakannya 20,830,000 naskah satu bulan.
Ada satu lagi majalah namanya Awake. Jumlah cetakan 32 juta naskah sebulan. Kedua-dua majalah ini diterjemahkan ke 418 bahasa, diedarkan seluruh dunia percuma. Kenapa? Sumbangan. Hari ini kita majalah Islam terpaksa beli sebab tak ada orang nak sumbang untuk diadakan secara percuma. Kita ucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang bersama dengan kita pada malam ni. Terlebih lagi kepada Ustaz Muhammad Nizam Abdul Qadir kerana sudi meluang masa meluah rasa. Begitu juga Al-Fadhil Ustaz Ahmad Tamizi Abdul Rahman Qari kita tiap-tiap minggu bersama tanpa jemu. Dan khusus juga kepada penganjur kita, penganjur bersama malam ni, Masjid Al-Hidayah Taman Melawati Kuala Lumpur kerana sudi menganjurkan majlis pada malam ini. Jangan lupa minggu hadapan insya-Allah halakah akan bersiaran langsung dari Masjid Sultan Haji Ahmad Shah UIAM Gombak bersama panelis kita Al-Fadhil Ustaz Syekh Raza Al-Masri dengan satu tajuk yang juga menarik, iaitu Dalam Hati. Apakah agaknya yang ada dalam hati? Pastinya ada taman, ya, mudah-mudahan. Sekadar itu sembang-sembang halakah malam ini. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf sebarang kekurangan. Mudah-mudahan kita bertemu pada lain-lain kesempatan. Teruskan kerja-kerja berdakwah. Moga kita diridai Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam. صلوا عليه اللهم صل على محمد وصحبه